boleh bergaduh jugalah. So Gepang pinggan. dia dah sebab first sesi kaunselor dengan isteri dulu, supaya dia boleh meluahkan dulu apa yang terpendam, apa yang dirasa impact diri dia. And then sesi yang kedua kaunselor dengan suami. So suami boleh ceritakan sudut perspektif dia, apa yang tak puas hati apa semua tu. And then sesi yang ketiga baru kita kumpulkan kaunselor, suami dan isteri tu. 3 orang dalam satu sesi. Dan saya pernah buat. So memang saya buat sampai kira tahun ni belum lagi, tahun lepas ada. Jadi pendek kata sesi dengan isteri dulu untuk bagi platform dia nak raiskan apa isu-isu yang dia hadapi. And then sesi dengan suami, apa yang suami tak puas hati. Cuma saya asingkan masa tu sebab saya tak nak ada konflik. Pernah saya buat satu sesi first terus suami, isteri dengan kaunselor. Masa tu boleh bergaduh jugalah. So Gepang pinggan. dia dah sebab kita tak bagi ruang dulu kan, terbang kan. Dia macam empuk ni.